Bila tak boleh nak bersama tu, what you have to do, you kena try. Okay, nak try berapa kali? I think 7 kali tau. Because the moment you try nak masuk, lepas tu dia jadi sakit, bini you akan cakap stop. Lepas tu you akan try kali kedua, and then dia still tak masuk betul, and then bini you akan cakap stop. And then bila kali ketiga you nak try, bini you dah tahu dah benda tu sakit. Lepas tu dia tahu tak pandai, and then dia akan cakap stop. Lepas tu awak try and try, dah tak dapat dah. Awak punya peluang dah habis. Biasanya pasangan baru kahwin ni, peluang isteri bagi 3 kali tau. Kali pertama, kali kedua dengan kali ketiga. Jika 3 kali you miss you punya chance, you tak dapat masuk dengan smooth lah, bini awak tak bagi lagi dah. Okay? Sebab apa? Okay, saya reverse situation lah. Katakan saya cakap berjemaah untuk suami, awak tahan sikit je, Mr. P awak koyak sikit je. Awak bagi tak? Awak bagi tak? Okay, saya cakap je lah. Tapi tahan sekejap je. Mr. P koyak sikit je, darah sikit je. Awak nak? Tak kan? Kecut lari kan? Sunat kali kedua pula kan? So, situation dia sama je. So, don't expect to tell your wife, tahan sakit sikit je, koyak sikit je, darah sikit je. It's nonsense. Okay. Sebabnya, bini awak pun manusia. Bini awak bukan alien. Okay, untuk menahan segala sakit dan derita untuk berjimat. Faham? So, kalau bini you sakit dan berjimat, that means you need to come and learn with me how to have berjimat correct way. Selagi you tak belajar, selagi tak ada orang ajar, selagi tu tak dapat. Faham? Okay? Share pada kawan-kawan yang dah kahwin ataupun yang nak berkahwin, sebab they might need me. Untuk baru menjadi suami, tak kisahlah nombor 1 ke 2 ke 3. Okay, every moment is the same. Okay, so you dah try masuk 1 kali, dia cakap sakit. You try masuk 2 kali, dia cakap sakit. Dia masuk 3 kali, dia sudah mula tolak you. Okay, so dalam situasi ini, what should you do? Awak akan menggunakan jari. Bila saya tanya sebenar, semua orang straight nak masuk jari ni. Jangan. Tengok, dalam 5 jari kita, jari mana yang paling kecil? Jari yang ni kan. Jadi start with this finger. Masukkan dengan jari ini. Lepas tu, you pergi ke jari telunjuk. Sebab jari telunjuk nombor 2, saiz dia besar. Masukkan yang ini. Dan dekat ketiga, sama macam apa saja dekat klinik. Jari telunjuk atas, jari hantu bawah. Masuk macam ni. So, you have to move kiri kanan, atas bawah, kiri kanan. You kena bukakan selaput darah dia. So kalau you pandai adjust kaki, you akan pandai adjust kaki. So kalau semua benda pun fail, come and see me. Dalam perkahwinan, kalau kita nak tahu dia punya SCX relationship tu okey ataupun tidak, cuba tengok cara suami isteri itu bercakap. Sama ada lembut ataupun kasar. Kalau lembut maksudnya ada. Kalau kasar maksudnya macam tak ada. Kalau kena tampar memang langsung tak ada lah.